Assalamualaikum. Hari ini saya berkesempatan bersama dengan Tuan Adam, seorang penjawat awam yang masih berkhidmat dalam sektor kerajaan. Apa yang benar-benar mengagumkan saya tentang beliau ialah walaupun masih bekerja, Tuan Adam telah pun mencapai tahap financial freedom hanya dengan strategi yang konsisten, iaitu menyimpan emas. Beliau membuktikan bahawa walaupun bergaji tetap, dengan disiplin dan ilmu yang betul, seseorang mampu membina kejayaan serta kebebasan keuangan tanpa perlu bergantung kepada pendapatan sampingan yang besar. Kisah Tuan Adam menjadi inspirasi kerana beliau menunjukkan bahawa emas bukan sekadar sampingan simpanan, tetapi aset yang mampu melindungi nilai wang daripada inflasi, pada masa yang sama menjadi tabungan jangka masa panjang yang kukuh. Jom kita dengar apa kata Tuan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan langkah bijak ini, mati kehidupan yang lebih tenang, bebas daripada tekanan kewangan, dan dalam masa yang sama masih terus menyumbang tenaga khidmat kepada negara. So, kalau kita nak mulakan bisnes, kita mulakan ketika kita tak perlukan bisnes. Sebab kalau kita perlukan, maksudnya kita dah terlewat. So, jadi bisnes public school ni tuan-tuan, kita boleh buat secara part time. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah dengan bila saya membina bisnes public school, ini pendapatan ataupun income daripada public school 4 kali ganda ke 5 kali ganda daripada kerja hakiki saya. Walaupun saya buat secara part time, tetapi dengan mindset yang full time mindset. So, jadi tuan-tuan di luar sana yang ingin berjaya, tuan-tuan follow apa yang saya buat, apa yang kami berdua buat. Okey, insya-Allah tuan-tuan juga boleh berjaya. Yang penting kena ada keinginan. Setiap nak capai kejayaan ni pasti akan ada cabaran. Tetapi tuan-tuan, mana kita hadapi cabaran itu juga, kalau kita ada keinginan yang kuat, kejayaan hanya persoalan masa. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Adam. Saya harap ia akan membakar anda semua untuk terus menabung emas dengan lebih hebat lagi. Okey, so selamat menabung.